korang nak skuter yang design ala-ala Europe, harga yang affordable, design pun agresif, ni jawapan dia guys. Debut motor Nexi 180. Jom kita tengok apa yang dia bagi. Aku suka design part bahagian depan dia ni. Kalau korang tengok, the light running dia sangat-sangat nipis, slim Lepas tu dia didatangkan dengan lampu projector lamp dekat tengah ni yang sangat-sangat terang guys. Extra, kalau korang tengok dekat sini, bahagian kepak dia ni sangat-sangat lebar, sangat-sangat wide. Sekali pandang macam dia pakai winglet tau motor ni. Ni yang aku suka. Untuk design belakang pula, kalau korang tengok, dia tak wide sangat. Tapi apa yang best dekat sini, aku tengok lampu dia full LED dekat belakang ni sangat-sangat sharp, tajam. Okay, membuatkan motor ni nampak sangat agresif guys. Capacity engine yang sangat besar guys. So yang ini 174cc. Horsepower mampu menghasilkan sekitar 18.2 horsepower. Yang ni dia pakai single overhead cam, siap datang dengan liquid cool. Apa yang best dia, kalau korang tengok, dia bagi 6 inci TFT meter Yang ini full color. Okay, aku suka interface dia sebab dia nampak sangat racing mode. Lepas tu extra dekat atas ni dia ada cap visor. Dia buat nampak meter dia ni macam portable game. Okay, dia sediakan kompartmen belah kiri. Yang ni dia pakai magnet tau guys. So dalam ni dia ada USB port, okay, Type A dengan Type C. Dia punya dalam pun boleh tahan dalam Yang ini muat lah untuk sebiji phone. Untuk safety system dengan brake system, okay, kalau korang tengok ni, dia siap datang dengan front dashcam. Bagi aku cukup clear. Dan korang boleh record juga, okay. So untuk brake system ni, dia depan dan belakang didatangkan dengan dual channel ABS, lengkap dengan traction control. Yang best motor China guys. Harga yang affordable, jajan yang banyak, capacity engine pun besar. So kalau korang berminat, jangan lupa klik button apply now dekat bawah. Saya assist korang sampai dapat motor. Korang luar negeri, jangan risau, kita ada offer free delivery seluruh semenanjung Malaysia. Okay, apply.